Setiap insan punya kisah. Ada yang lahir dalam kebaikan dan terus berada di jalan yang lurus. Ada pula yang tersesat sebelum akhirnya kembali mencari cahaya. Masjid telah menjadi saksi kepada pelbagai perjalanan, termasuk kisah mereka yang berhijrah. Tadi je pakcik tengok kau duduk sini. Apa yang kau fikir? Saya tak tahulah pakcik. Hidup saya ni banyak salahnya. Saya dah banyak buat dosa sebenarnya. Saya tak tahu. Saya takut Tuhan masih terima saya lagi ke tak. Ketakutan itu biasa, penyesalan itu fitrah. Tetapi setiap langkah kembali kepada Allah, itulah penghijrahan yang sebenar. Setiap orang semua pernah buat dosa. Tapi kita kena ingat pintu taubat Allah SWT tu sangatlah luas. Masjid ni adalah tempat untuk orang macam kita yang nak cari jalan balik. Yang penting jangan pernah takut untuk kembali. Jangan pernah segan untuk terus bersujud. Dunia sering memandang hina kepada mereka yang ingin berubah. Tetapi Allah sentiasa menyambut tangan-tangan yang kembali kepadanya. Pakcik, macam mana kalau saya tersasar lagi? Saya takut, saya tak cukup kuat. Kita semua manusia nak. Kita bukan maksud. Kita tak akan terlepas daripada buat dosa. Tapi, setiap kali kau jatuh, bangunlah balik. Masjid ni sentiasa terbuka. Untuk orang macam kau, orang macam makcik. Bila masa. Hijrah bukan tentang sempurna dalam sekelip mata. Ia tentang usaha, tentang keberanian untuk berubah. Meskipun dunia tidak memahami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Setiap insan ada kisahnya. Setiap perjalanan punya titik permulaannya. Dan bagi sesetengah orang, masjid adalah tempat di mana mereka menemui diri mereka kembali. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah dan penuh dosa. Ampunilah aku, bimbinglah aku ke jalan yang Engkau redai. Lembutkanlah hatiku untuk terus mengingati-Mu dan kuatkan azamku untuk bertaubat. Sesungguhnya Engkau Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin.